Bayangkan ada sebuah pesawat perang yang boleh terbang ke mana-mana dalam dunia ni. Hantar bom, lepas tu balik semula tanpa sesiapa sedar pun dia lalu. Inilah B-2 Spirit, pengebom halimunan yang paling canggih yang pernah dicipta manusia. Pesawat ini tak ada ekor, tak ada sirip macam kapal terbang biasa. Reka bentuk dia macam sayap besar terapung di langit. Badannya disalut dengan bahan penyerap radar dan bentuk dia pun direka khas supaya radar tak dapat kesan dia langsung. Senyap, halimunan dan berbahaya. Tapi sebabkan bentuk dia pelik, pesawat ni tak boleh diterbangkan macam biasa. Komputer yang kawal semua pergerakan setiap saat. Kalau tak, confirm jatuh terhempas. Sistem fly by the wire dikira macam otak kedua. Jarak penerbangan dia pun bukan biasa-biasa. Dari Amerika, dia boleh terbang ke mana-mana negara dalam dunia dan balik semula tanpa mendarat. Kalau dia isi minyak masa tengah terbang, lagi lama dia boleh kekal di udara. Bahagian yang paling menakutkan, dia boleh bawa sampai 40,000 paun senjata. Dari bom biasa sampailah ke nuklear. Semua tersimpan dalam ruang dalaman supaya radar pun tak dapat kesan walaupun dia tengah bawa muatan yang berat. Enjin dia pula disorok dalam sayap. Asap dia pun disejukkan sebelum dilepaskan. Bunyi pun direndahkan. Pendek kata, susah gila nak kesan dia dari haba ataupun bunyi. Tapi semua ini datang dengan harga. Satu B-2 ini bernilai lebih $2 bilion. Hanya 21 unit sahaja pernah dibina. Selepas setiap misi, pesawat ini akan terus masuk ke tempat yang berhawa dingin untuk diselenggara dengan teliti. Memang ia bukan satu pesawat yang sebarangan. Jadi, apa pendapat korang? Boleh tulis di komen. Jangan lupa untuk subscribe.